Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan info penting tentang bayaran STR fasa 3 tahun 2025. Ramai yang tertanya-tanya, bila bayaran akan masuk, siapa yang layak, dan kenapa masih ada yang belum terima walaupun orang lain dah dapat. Jom kita semak satu persatu supaya anda tak terlepas info rasmi dan tak mudah terpedaya dengan mesej palsu. Baru-baru ini, ada penerima melaporkan mereka telah menerima bayaran ke akaun bank masing-masing. Tetapi, apabila disemak di portal rasmi bantuan tunai .hasil.gov.my, masih belum ada kenyataan rasmi yang menyatakan pembayaran telah bermula. Ini bermakna, bukan semua penerima menerima bayaran secara serentak. Jadi, jangan risau sekiranya anda masih belum terima apa-apa. Jika anda tergolong dalam penerima sedia ada tetapi masih belum terima bayaran, ini mungkin antara sebabnya. Status permohonan anda masih dalam proses. Akaun bank tidak aktif atau telah dibekukan. Nama dalam permohonan tidak sepadan dengan nama di akaun bank. Atau anda belum mengemas kini maklumat sebelum tarikh tutup. Semakan di portal MYS adalah langkah paling penting untuk memastikan anda benar-benar tersenarai dalam fasa pembayaran kali ini. STR fasa 3 akan diberikan kepada 4 kategori utama. Isi rumah B40, isi rumah M40, warga emas tiada pasangan, dan individu bujang berumur 21 tahun ke atas. Jumlah bayaran pula adalah seperti berikut. Untuk isi rumah B40, antara 300 hingga 500 ringgit. Untuk isi rumah M40, antara 200 hingga 300 ringgit. Warga emas tiada pasangan akan menerima antara 150 hingga 200 ringgit. Manakala individu bujang akan menerima antara 100 hingga 150 ringgit. Untuk membuat semakan, anda hanya perlu layari laman web bantuan tunai .hasil.gov.my, log masuk ke akaun MySTR, klik pada bahagian semakan pembayaran, dan semak status bayaran serta status akaun bank anda. Ramai penerima yang sebenarnya gagal menerima bayaran kerana masalah akaun bank. Antaranya ialah akaun tidak aktif lebih 6 bulan, akaun telah dibekukan atau ditutup, nama tidak sepadan dengan MyCard, atau menggunakan akaun syarikat. Sistem STR akan menolak bayaran secara automatik jika ada isu seperti ini. Jadi pastikan akaun anda masih aktif, nama dalam akaun sama dengan nama MyCard, dan bukan akaun perniagaan atau pihak ketiga. Sebelum bayaran dikreditkan, anda disarankan untuk semak status akaun bank anda terlebih dahulu. Anda boleh semak melalui perbankan atas talian seperti MyBank 2U, CIMB Clicks atau RHB Now. Anda juga boleh hubungi cawangan bank, atau buat semakan terus di ATM menggunakan kad bank anda. Langkah ini penting untuk elakkan bayaran STR fasa 3 gagal masuk ke akaun anda. Rekod CCRIS dan CTOS tidak menjejaskan kelayakan STR secara langsung. Tetapi jika anda disenarai hitam oleh bank atas sebab rekod kredit yang buruk, atau akaun anda dibekukan akibat masalah kewangan, sistem mungkin gagal memproses bayaran. Jadi, jika anda pernah terlibat dengan isu pinjaman atau tunggakan, sebaiknya semak rekod kredit anda lebih awal. Untuk mengelakkan kekeliruan dan maklumat palsu, pastikan anda hanya guna portal rasmi bantuan tunai .hasil.gov.my. Log masuk MYS dengan nombor MyCard dan kata laluan, kemudian klik semakan pembayaran untuk lihat status terkini. Anda digalakkan untuk semak secara berkala, terutamanya selepas 30 Jun 2025, untuk ketahui status bayaran sebenar. Selain semakan kelayakan, pastikan maklumat akaun bank anda dalam sistem MYS dikemas kini. Jika anda menukar akaun bank, atau akaun lama sudah tidak digunakan, atau telah ditutup, sila kemas kini segera sebelum tarikh akhir ditetapkan bagi mengelakkan masalah pembayaran. Berdasarkan semakan terkini setakat minggu ke-3 Jun 2025, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh LHDN atau Kementerian Kewangan berkenaan tarikh sebenar bayaran bermula. Ramai berkongsi tangkap layar menunjukkan duit telah masuk, tetapi sebahagian besar penerima masih belum terima sebarang bayaran. Jangkaan paling realistik ialah bayaran akan mula dikreditkan pada 29 Ogos 2025 secara berperingkat. Ini berdasarkan data fasa terdahulu dan tempoh kemas kini rayuan yang berakhir pada 30 Jun. Sekian dulu maklumat untuk kali ini.
Semoga ia dapat membantu anda memahami situasi sebenar STR fasa 3. Jangan lupa untuk semak status anda secara berkala, dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan lain yang juga sedang menunggu bayaran STR. Terima kasih kerana menonton.